Okay guys, mesti korang tertanya kan, apa konten yang saya nak buat hari ni. So, apa yang saya nak buat hari ni ialah kita orang nak buat ramen challenge guys. Ramen challenge pedas berapi. Okay, let's go. So guys, hari ni saya akan tunjuk apa yang kita letak dalam kita orang punya ramen challenge. Okay, sini dekat sikit. So sekali kita letak sos biasa lah. Sos biasa je yang ada kat dalam ramen tu. Allah, susah pula nak buka ni. Masya Allah. Okay. Pedas guys. Bau dia menyengat-menyengat. Sakitnya bau dia. Sos ni jahat guys. Sos ni jahat. Okay. Kita gaul dulu yang ni. Allahu Akbar. Okay, sabar dulu. Kita letak kita punya yang full guys. Yang ni yang membuatkan semua orang akan lagi rasa pedas. Yang lain daripada yang lain. So, challenge ni akan jadi lagi mencabar lah guys. So, bismillah. Buka dulu. Mesti rasa sikit guys. Memang saya kalah guys. Kalah awal saya guys. Ini je bahan-bahan yang kita letak. Yes, dah siap guys. So kita akan letak ayam dekat setiap ramen kita. Okay guys, so kita orang akan start challenge. Kita punya ramen challenge tadi. So, rules dia, kita orang kena makan, kena habiskan, and then tunjuk kat kamera. Kalau dah habis, baru boleh minum. And, siapa yang tak habis lagi tapi dah minum, dia dikira kalah. So, yang kalah dia akan ada denda lah. Mestilah ada denda. Mantap. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar. Amin ya rabbal alamin. Let's go. Terima kasih guys. Kalau korang nak tahu ni influencer terbaru, berikan tepukan kepada dia. Saya Sultan Cina. Biasa guys. Tak acer pun. Biasa je. Menang lah. Senyap je guys. Ni kira macam mana ni? Ni siapa cepat habis dulu ke? Ataupun macam mana? Kena betul-betul licin ke? Siapa cepat habis lah. Ayam pun sekali lah. Ayam sekali lah. Kalau kunyah 40 kali macam mana? Out. Kena buat challenge kunyah 40 kali lah? Out. Oh, ikut senang. Tak pedas pun guys. Saya rasa ghost paper tu kicap lah. Kalau kalah denda apa ni saya? Saya suruh dia basuh pinggan lah. Sepinggan. Dah malam kan. Dah malam kan. Oi. Pakai tangan balik tak? Boleh? Ni ghost paper betul ke? Ghost paper kicap ni?
Sama macam aku. Ni. Banyak ni. Sabotaj lah. Tak habis lagi tadi. Tekun bro. Pandang kamera sikit. Pelut dia. Dah habis dah tu. Diam tak boleh ke? Masa keluar ke? Dia makan pedangan. Ha? Kak, bila kak? Tepikan lah. Guys, aku ada jumpa seorang ni. Dia tak makan sambal, dia tak makan sos guys. Tapi ramen dia makan. Cuba korang fikir sikit, kirakan kat aku macam mana tu. Habis guys. Ini biasa je ni guys. Belum peluh lagi ni guys. Kita orang Melakau, jangan risau. Okay guys, disebabkan semua habis, semua tak minum air, so kiranya semua pemenang lah. Tak ada siapa kalah. Cuma ada satu sabotaj tadi guys. Kita kena rewind balik apa yang jadi tadi. Ada pengakuan tadi satu guys. Kita tengok. Mungkin itu akan menjadi satu kekalahan. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe untuk next video. Bye bye. Okay guys, diorang dah bully aku guys. Aku ni sabotaj ni guys.